Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak explain mengenai multiplication law of probability. Okay, sebelum ni kita dah tengok untuk additional law. Okay, kalau additional law, kita pakai untuk soalan yang ada OR. Okay, now untuk multiplication law, kita akan pakai untuk soalan yang ada AND. Okay, so untuk soalan yang ada AND, dia, selalu kita pakai notification dia adalah AND lah. Intercept Okay, so ini adalah untuk multiplication law. So dalam multiplication law ni dia ada dua, iaitu multiplication law yang pertama dan multiplication law yang kedua. Okay, sebelum tu kamu kena tahu dulu dia punya independent dengan dependent event. Okay, so untuk independent event ni, okay, actually dia adalah combination of multiple event tau. Okay, jadi bila dia combine event, okay, bagi independent event ni, okay, dia punya outcome tu does not affect the outcome. Okay, contoh, macam yang ini kita ada tossing a coin. Okay, so kalau coin ni dia memang kalau kita akan dapat dia punya probability, satu adalah untuk head, satu lagi untuk tail. Dia tidak mempengaruhi antara satu sama lain. Okay, ataupun contoh lain, let's say lah kita ada satu bag. Okay, kita dah dalam tu kita ada 3 biji guli. Okay, katalah saya nak buat untuk yang first draw. Okay, first draw saya nak ambil satu guli, keluarkan daripada sini. So probability untuk the first draw ni apa? Okay, ini untuk first draw. So probability dia akan jadi apa? Kita ambil satu je. So dia akan jadi 1/3. Okey, kemudian saya dah ambil, saya pulangkan balik. Saya pulangkan balik, masuk balik dalam ni. And then saya buat second draw pula. Okey, second draw. So untuk second draw, probability dia akan jadi apa? Sama juga, dia punya probability akan jadi 1/3. Jadi dia punya nilai size tidak mempengaruhi. Sebab apa? Sebab kita dah replace balik. Yang first draw kita dah ambil, letak balik, and then baru kita keluarkan yang second draw. Okey, jadi dia punya nilai keseluruhan tu tidak mempengaruhi. Okey, kalau dependent event, dependent event ni, dia change dia punya nilai probability. Okey, contoh. Okey, macam kita kata tadi, kita ada marble dekat dalam satu bekas. Okey, let's say dekat sini kita ada 4 black. Okey, ada 4 marble black and then 2 marble white. Okey, so katalah kita ambil sebiji yang black ni untuk first draw. So untuk first draw, first draw kita ambil, berapa dia punya probability? Kita akan jadi apa? 4/6. Okey, ini adalah first draw. And then, dia tak pulangkan. Bila dia dah ambil untuk first draw, dia ambil lagi sekali. Okey, ambil lagi sekali, warna black juga. Okey, ini adalah untuk second draw. Okey, tadi dia dah ambil satu. Okey, jadi maksudnya total untuk satu bekas ni, dia dah ambil satu, jadi total dia jadi apa? 5 lah, sebab dia dah berkurang dekat sini. Dia ambil untuk yang first draw ni, dia dah ambil satu. Tapi dia tak pulangkan. And then dia ambil yang kedua. So, bila dia ambil yang kedua, dia dah mengurangkan dia punya nilai probability tu. Okay, so total dia akan jadi 5. So, probability dia juga akan jadi 3/5. Dia makin berkurang. Sebab dia dah ambil satu. Okay, and then dia ambil lagi satu. So, dia dah berkurang untuk yang black marble. Okey, untuk yang white marble pula, contoh white marble. So, kat sini kita ada berapa white marble? 2 kan? Okey, untuk the first draw, kita kira yang first draw dulu. Okey, first draw dia ambil 1 white marble. So, berapa dia punya probability? 2/6. Okey, this one untuk yang first. Okey, lepas tu, dia ambil lagi sekali untuk second draw. Tanpa dia replace. Okey, dia ambil pula untuk second draw. Jadi, untuk yang second draw tu, dia punya probability tak sama lagi dengan first draw. Dia bukan lagi 2/6. Sebab apa? Sebab dia dah ambil satu tadi untuk yang first draw. Jadi, kita punya total dah berkurang. Dan yang untuk white tadi pun dah berkurang. So, dia akan jadi apa? 1/5.
Okey, yang ini yang kita namakan dia independent event. Okey, so independent event ni berlaku bila mana kita buat dua event dan dia tak replace untuk event yang pertama tadi. Okey, so kamu kena bezakan sama ada dia dependent ataupun independent. Okey, so kamu kena take note dekat sini. Kita kena tengok perkataan replacement ni. Okey, kalau dalam soalan dia mention with replacement. Replacement ni maksudnya dia pulangkan, penggantian. Okey, kalau dia bagi tahu with replacement, maksudnya kamu punya nilai probability doesn't change. Okey, tapi kalau dia bagi tahu kat kamu without replacement, tanpa penggantian, maksudnya dia ambil satu, dia tak ganti balik. So, kita punya nilai probability akan change. Okay. So, kamu kena alert dengan kedua-dua perkataan tu lah, with or without replacement. Okay, so untuk multiplication rule yang pertama, okay, so bila kita nak kira P, probability untuk A and B, kita just ambil probability untuk A, okay, darabkan dengan probability untuk B. Okay, actually dia sama je. Kalau kamu nak letak probability untuk A, darabkan probability untuk B, okay, dia adalah sama dengan probability B darabkan dengan probability A. Okay, sama. Tak kisah depan ataupun belakang. Okay, yang kamu kena ingat, kalau dia punya untuk independent event, okay, dia punya nilai NS, total dia tu remain the same. Okay, kalau dependent event, okay, formula tetap sama. Kalau A and B, kita darabkan probability untuk A, darabkan probability untuk B. Ataupun sebaliknya. Sama, dia punya persamaan tu sama. Okey, yang membezakan dekat sini dia punya nilai total tu. So, kalau dia dependent event, maksudnya kamu kena change dia punya nilai probability. Okay, now kita tengok example. Okay, a coin is tossed and a single 6 die is rolled. Find the probability of landing on the head side of the coin and rolling a 3 on the die. Okay, so sebelum kamu nak buat apa-apa, kamu tengok pada soalan. Apa kehendak soalan? So kat sini dia nak probability, okay, untuk landing the head side. Okay. So, kita nak P untuk head. Okay. And rolling. So, kalau N, kita pakai notification dia intercept. N. Rolling a 3 on the dice. Okay. So, kita nak head and 3. Jadi, kalau ikut kita punya formula, bila dia nak N, maksudnya kamu kena tahu nilai probability untuk head. And then, dia N kan? So, N kena darab probability untuk 3. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, dia punya event ni tidak mempengaruhi antara satu sama lain. Satu dia pakai coin dan satu lagi dia pakai dice. Jadi bila dia tak mempengaruhi, maksudnya dia adalah independent event. Okay, so independent event, kita just terus darab sahaja nilai dia. So first kali kita cari dulu probability untuk head. Okay, untuk head berapa? 1/2 lah. Okay, sebab coin tu dia ada head and tail sahaja. So kalau untuk head 1/2. Okay, untuk probability, kita nak dapat number 3 pada dice. Okay, number 3 tu ada berapa permukaan? 1 je kan? So, dia punya nilai probability untuk 3 adalah 1/. Okay, total semua untuk dice ada berapa? 6 permukaan. So, 1/6. Jadi, ini adalah kita punya formula tadi. Okay, P untuk head, darabkan P untuk number 3. Jadi, P untuk head adalah 1/2, darabkan dengan 1/6.
So, kita akan dapat jawapan dia 1/12. Terus dapat dia punya answer. Okay, so yang ini untuk independent. Okay, now kita tengok satu lagi contoh. Untuk dependent Okay, kita tengok contoh 133 ni. Okay, there are 15 boys and 10 girls in class DKM 3C. 2 student. Okay, so sekarang dia ada 2 event. 2 student are chosen at random to involve the mathematics clinic program. Find the probability that the first student chosen is girl and second student chosen is boy. Maksudnya dia ambil 2 kali. Okay, the first one tu, yang first ni adalah girl and second one adalah boy. Dia nak ambil 2 orang. Jadi untuk event macam ni, better saya sarankan kamu buat 3 diagram. Okay, so bila 3 diagram untuk 2 event, kita pecahkan kepada 2 dulu. Okay, apa dia punya nilai yang diberi dalam soalan tu adalah girl dengan boy. So, the first one tadi, okay, dia bagi kat kita boys 15 kan? So, kamu boleh tulis B untuk boys, G untuk girl. Okay, so yang depan ni adalah untuk first student. Okay, so untuk boy berapa? Kita ada berapa tadi? 15. So, 15 per total semua berapa? 15 tambah 10 is 25. Okay, yang ini untuk boy. And then untuk girl berapa? 10. 10 per 25. Okay, ini untuk first student. Okay, bila kita nak buat untuk second student, kamu tak boleh buat di bawah ni jangan buat di bawah. Okay, bila kita buat tree diagram, dia akan sentiasa ke kanan. Okay, ke kanan. So, untuk second, kita buat kat sini. Pecah lagi 2. Okay, yang ini pun pecah lagi 2. Okay, satu untuk boy, satu untuk girl. Yang ini pun sama. Satu untuk boy, sini untuk girl. Kalau ada 3 student, maksudnya kamu kena pecah lagi sebelah kanan ni. Boy ni pecah lagi 2, boy girl. Girl ni pecah lagi 2, boy girl juga. Okay, jangan ke bawah. Dia tak boleh ke bawah. Dia mesti ke kanan. Okay, so untuk yang ini, dia replace ataupun tidak? Bila dia ambil yang the first student tadi, dia replace ataupun tidak? Okay, dia tak nyatakan dalam soalan kan? Sebab dia kata kat sini, find probability that the first student chosen is girl and second student chosen is boy. So, dia tak mention dekat kamu, dia dah replace ke tidak untuk student tu. Jadi, bila dia tak mention, kita assume nilai dia berkurang. So, kalau untuk yang the first one ni dia ambil boy, okay, the first one dia ambil boy, okay, untuk boy yang kedua, dia punya nilai probability dia mesti berkurang. So, dia akan jadi berapa? 14. Total pun dia dah berkurang sebab kita dah ambil seorang tadi dekat depan ni. So, asal dia 25, dia akan jadi 24. Okay, untuk girl tadi belum lagi ambil. Sebab depan ni kita ambil untuk boy sahaja. So, still dia punya nilai dia adalah 10. Tapi, dia punya total berkurang jadi 24. Okay, so actually, bila kamu tambah dua-dua ni, kamu tambah cabang ni, dia mesti dapat nilai dia 1. Okay, contoh kat sini, 15 per 25 tambah 10 per 25 mesti dapat 25 per 25. Okay, sama juga dekat sini, 14 per 24 tambah dengan 10 per 24 mesti dapat 24 per 24. Okay, now kita buat untuk girl pula. Okay, girl kita dah ambil kat depan tadi. So, girl dekat belakang ni mesti berkurang 1. Okay, so dia akan berkurang dekat girl. Jadi, dia akan jadi 9 per 24. Okay, boy ni dia tak kacau. Okay, yang asal tadi adalah 15. So, still 15. Tapi total dia dah kurang ke 24. Okay, soalan dia tadi, dia nak probability, okay, untuk yang the first tu adalah girl. Okay, jadi kamu nak tengok dekat sini, girl, first girl, second adalah boy. So, dekat mana? Dekat cabang mana? So, dekat hujung cabang ni, better kita tulis dulu. Okay, yang first ni, yang ini adalah boy. Okay, atas sekali ni. First boy, second boy. Okay, untuk cabang yang kedua, dia ambil tadi, first ni boy, second adalah girl. Boy, girl. Okay, yang ini girl, boy. So, girl, boy. Yang ni girl, girl. Girl, girl.
Okay, so kita nak sekarang ni adalah yang the first tu adalah girl, yang second adalah boy. So dia nak GB. Okay, girl, boy. So macam mana nak kira? Probability untuk girl, boy. Okay, so kita ambil lah probability untuk girl. Okay, darabkan dengan probability untuk boy. Okay, so girl tadi nilai dia berapa? Yang depan ni? 10 per 25. Darabkan dengan untuk boy yang belakang. Boy yang belakang ni. 15 per 24. So, kamu darabkan dengan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia 1 per 4. Okay, yang ini adalah contoh contoh dependent event. Okay, sebab apa? Sebab dia berkurang nilai yang second ni. Okay, yang first ni tak ada masalah. Yang second tu dia berkurang bergantung kepada first draw tadi. Okay. Kita tengok lagi satu contoh. Okay, example 135 ni. Okay, there are 7 green ball. Okay, dia ada 7 green ball and 3 white ball in a bag. A ball taken at random from the bag. Okay, the first ball is taken out of the bag was not returned. Okay, so ini adalah not return ni sama macam not replace. Jadi bermakna bila dia tak return, nilai tu akan jadi berkurang. Okay, so dia akan jadi dependent lah. Dependent event. Okay, the second ball taken from the bag. Okay, jadi kamu better buat dia punya tree diagram. Okay, first one. Okay, kita buka dulu kita punya cabang tu. Okay, cabang dia tu adalah menunjukkan apa elemen yang kita ada dalam soalan tadi. So, dia ada green dengan white. Okay, so green satu. Okay, sini green. Satu lagi adalah white. Okay, berapa bilangan green? Okay, green kita ada 7. 7. Okay, per berapa tu? Totalkan dulu. 7 tambahkan dengan 3. So, 7 per 3. Kalau white ada 3. 7 per berapa? 7 tambah 3 is 10. Okay, so 7 per 10. Sama untuk white. White berapa? 3 per 10. Okay, yang ini adalah untuk kita punya first draw. Okay, yang first. Okay, dia ambil 2 kali kan? So, dia tak return dan dia ambil pula lagi sekali. So, untuk yang second draw tu, kamu kena pecahkan lagi green dan white. Yang ni pun sama, pecahkan green dan white. Okay, yang ni untuk second. So, kamu kena ingat, bila dia not return, nilai dia mesti berkurang. So, untuk yang first ni, green kita dah ambil kat sini. So, green ni dia akan berkurang jadi berapa? 6 per, total pun dia akan berkurang 1. 9 sebab kita dah ambil kat sini. Okey, untuk white dia tak kacau. 3, tapi total dia jadi per 9. Okey, untuk yang bawah ni pula. Okey, dia dah ambil white. Okey, white, green kita nak ambil, dia tak kacau. Nilai green yang asal dah 7. Tapi bila dia dah ambil 1, so dia dah kurang kepada 9. Okay, nah untuk white pula, dia dah ambil white tadi kat sini. Jadi white dekat sini dah mesti berkurang. So dia akan jadi 2 per 9. Okay, di hujung cabang ni, kita tulis balik apa yang kita dapat. Okay, ni adalah green. Okay, untuk first draw green, second draw pun green. Okay, yang ini green, white. Okay, yang ini white, green. Then white. Okay, so kita tengok pada soalan dia nak apa. Okay, untuk soalan yang A. Okay, soalan A, the first ball is green. Okay, jadi kamu tengok je dekat hujung ni yang kita dah tulis G, GW, WG, WW ni. Okay, kita tengok yang mana the first ball is green. So, kita nak cari P untuk first ball is green. Okay, jadi kita tengok kat mana first ball is green. Dia ada berapa? Okay, ada 2 kat sini. Satu green, satu lagi green, white. Jadi bila dia ada 2 nilai kat sini, kamu kena tambahkan. Okay, P untuk green. Okay, tambahkan satu lagi P untuk green, white. Okay, dua-dua ni mesti first dia adalah green.
Okey, kita cari dulu P untuk GG. Green. Macam nak cari. So, kita darabkan. Okey, yang depan darab yang belakang. 6/10 darabkan dengan 7/10. Okey, 7/10 darabkan dengan 6/9. Okey, this one untuk green. Okey, tambahkan untuk green white. So, green white depan dia 7/10. Untuk white adalah 3/9. So, tambahkan dengan 7/10 darabkan dengan 3/9. Okey, so kita pakai kalkulator. Kita kira untuk GG kamu akan dapat 7/15. Tambahkan dengan GW kita akan dapat 7/30. So, jawapan dia kamu akan dapat kat sini 7/10. Okey, settle untuk yang A. Okey, yang B pula. Okey, B. The first ball is green. Okey, the first ball is green and second ball is white. Maksudnya dia nak green dulu and then white. So, kamu tengok dekat GW. Okey, sini adalah GW. So, kamu boleh terus cari P untuk GW. Okey, tengok depan dia berapa? 7/10 darabkan dengan 7/10 darabkan dengan 3/9. So, dapatlah jawapan dia 7/30. Okay, last one. Okay, the two different ball is drawn. Okay, dia nak yang different. Okay, different ball is drawn. So, kalau GG, dua-dua sama, bukan different. Okay, kalau GW, different tak? Okay, different. Kalau WG, different. WW, sama, tak boleh. Okay, jadi bila kita nak cari P untuk different. Okay, so kita ambil yang mana? P untuk GW, yang ini, yang first ni. Okay, tambahkan untuk PWG. Okay, jadi kamu cari dulu P untuk GW. Okay, P untuk GW. Ambil nilai yang depan ni, 7/10. Darabkan dengan 3. Okay, darabkan dengan 3/9. And then, tambah P untuk WG. Okay, WG depan dia adalah 3/9. Sorry, 3/10. Darabkan dengan 7/9. Okay, so kamu dapat untuk GW. Kita akan dapat kat sini 7/30. Okay, tambahkan dengan 7/30. Okay, so jawapan dia kamu akan dapat 7/15. Okay.